Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang DM kat saya tanya, bang, apa isu lembu merah? Jom saya akan cerita. Video ni agak panjang. Saya berharap korang semua bersabar dan dengar sampai habis supaya korang dapat manfaat daripada video berikutnya. Lembu merah sudah ditiba di Israel. Semenjak beberapa tahun yang lalu, mereka dijagakan dengan ketat dan dirahsiakan lokasi tempat tinggal lembu-lembu tersebut. Jadi, kenapa sekarang ni mereka dikeluarkan ataupun dibocorkan rahsia ini? Dan ramai juga pihak yang tertanya, kenapa masa ini dikeluarkan rahsia ataupun dibocorkan rahsia? Adakah ini satu rancangan yang dibuatkan oleh Israel laknatullah? Pihak laknatullah ini, Yahoo, mereka dalam kepercayaan buku-buku mereka, bicara ini yang akan berlaku persembelihan lembu merah ini sangat penting. Kenapa? Kerana apabila bermulakan sembelihan ini akan mensucikan tubuh badan mereka. Yang kedua, mereka boleh membinakan kuil yang kononnya yang telah dijanji sekian lama. Jika perkara itu berlaku, keadaan di Timur Tengah ataupun di rantau Timur Tengah akan berubah secara besar-besaran. Dan mesti ramai yang akan tertanya di manakah lokasi yang mereka akan berlakukan persembelihan lembu tersebut. Lokasi yang sering mereka diumumkan adalah berhadapan dengan pintu Masjidul Aqsa di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Lokasi tersebut bukan adalah lokasi biasa-biasa. Ini adalah satu lokasi yang paling sensitif di dunia. Dan dikatakan, jikalah berlaku upacara ini, kesanannya akan dirasai oleh seluruh dunia nanti. Dan ada juga setengah bahagian orang yang dikatakan, kalaulah terjadi satu perubahan di Masjidul Aqsa ataupun Baitul Maqdis, itu adalah tanda untuk satu perkara yang akan berlaku. Contohnya, antaranya adalah konflik dan perubahan besar-besaran yang akan berlaku di seluruh dunia. Kerana sebab itu, isu lembu merah ini sangat sensitif. Dan bukan hanya sekadar isu agama ataupun politik saja. Kerana isu ini boleh membuatkan keadaan lebih kecoh di negara global dunia dan boleh mengganggukan keselamatan negara antarabangsa. Tetapi sampai saat ini adalah ini rancangan dan kemungkinan. Jadi, adakah pihak laknatullah akan membuatkan perkara itu ataupun tidak? Wallahualam, tiada bukti yang mereka akan berlakukan dalam bulan ni ataupun minggu ni ataupun dalam masa tahun ni, kerana mereka akan memandangkan masa dan keadaan. Kalaulah masa dan keadaan mengizinkan mereka berlakukannya, akan dilaku secepat mungkin. Saya akan buat satu video lagi untuk korang, cara mereka disembelihkan dan apa syarat-syarat mereka untuk bermulakan bersembelihan ini.